Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan satu postmortem berkenaan dengan kajian teknikal yang telah kita buat. Pada 2 hari lepas, apabila saya melihat carta DXY, saya dapati pasaran masih dalam keadaan indecision. Ya, dia tiada arah yang jelas. So, pada ketika itu, saya hanya menunggu harga untuk bergerak sama ada ke turning point A, iaitu resistance, ataupun turning point B, support. Jadi, untuk memudahkan pemantauan, saya tak perlu monitor rapat. Saya cuma set alert di kedua-dua zon ni. Anda tak perlu nak menunggu di hadapan chart sepanjang masa. Just bertindak apabila alert trading view berbunyi. Jadi seterusnya apabila harga mula menyentuh di kawasan resistance ataupun di TMPA, ramai yang cenderung untuk buat sell sebab resistance biasanya dianggap sebagai halangan. But berdasarkan pembacaan momentum ketika itu, saya lain. Saya menjangkakan kat waktu itu adalah berlakunya potensi breakout. Jadi disebabkan tu, plan saya jelas. Saya bullish untuk base USD iaitu USD SSX dan bearish untuk quote USD iaitu SSX USD. So kalau gold is SSX USD. So make sure siapa yang traders gold, micro gold, gold besar ke, we are going for short sebab bullish for DXY. So akhirnya kita dapat lihat sekarang harga berjaya melakukan breakout di kawasan resistance dan DXY meneruskan kenaikan. So ini mengesahkan yang projection kita dah betul. Kalau salah apa jadi? Cut loss lah. Kena terima. Loss is loss. Cut your losses small. Let the big win. Let the win big. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kesimpulannya, kajian teknikal ni menunjukkan macam mana turning point iaitu resistance atau support boleh menjadi panduan penting dalam kita nak plan untuk trading. Dan ingin saya ingatkan, strategi tak semestinya kena ikut textbook semata-mata. Tapi anda kena faham momentum sebenar pasaran. Just go with the flow. Market kata naik, naiklah. Jangan nak tiba-tiba tahan. Anda berapa lot je nak menahan market tu. So ikut momentum semasa. Kalau anda nak tengok lagi video macam ni, saya jemput anda untuk teruskan follow saya. InsyaAllah lebih banyak perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terima kasih.